Bila keputusan rayuan UPU keluar ya, and tak confirm dapat pun kan kalau buat rayuan. Ini feedback yang saya rasa saya perlu buat video supaya dia tidak memberi gambaran yang mungkin satu perkara yang tidak ataupun mustahil yang berlaku. So kepada anda, tolong kongsikan video ini, save video ini. Disebabkan sekarang ini pukul 12.30 hari, tepat pukul 12.30 hari, anda boleh tengok, cek anda punya keputusan UPU, adakah anda dapat mana-mana tawaran di UPU. Dan sekiranya anda tak dapat apa-apa tawaran, anda boleh buat rayuan pada 17 sehingga 25 Jun untuk anda buat rayuan sekiranya anda nak. Mohon juga program-program dekat UPU. So kepada anda, UPU untuk bahagian rayuan, tak semestinya kalau anda buat rayuan tak dapat. Tak semestinya. Anda buat rayuan, kita akan tengok kepada penempatan, kita akan tengok kepada merit anda, dan juga kita akan tengok kekosongan penempatan di setiap universiti. Sebab kebanyakan student sekarang ni ada yang masuk STPM, masuk matrik, ada yang pergi UP_TVET dan sebagainya. So mungkin mereka membuat keputusan untuk pergi dekat institusi lain dan tidak kepada UPU. Dan sepada yang mereka buat rayuan, insyaAllah anda dapat peluang tu untuk anda dapat masuk ke program-program yang ditawarkan di UPU. Dan tarikh untuk keputusan rayuan saya akan maklumkan kemudian, sebab sekarang ni untuk fokuskan kita kepada tarikh result UPU dan juga tempoh rayuan 17 hingga 25 Jun.